teruskan projek ini, insyaAllah. Ini adalah rangka untuk bulan ini sebelum sampai kepada bulan 10 nanti, insyaAllah. Bulan 10 atau bulan 11 kita akan menggunakan satu festival yang bernama Wings Fest. Wings Fest ini adalah untuk Wings punya anniversary yang ke-40 tahun. 40 tahun lama sih. Rasa macam 40 tahun lama. Jadi itu yang kita perlukan daripada anda semula untuk menjayakan impian-impian ini. Dan kita juga tengah merancangkan persembahan Wings di London. InsyaAllah masih dindong-dindong lagi dengan pihak di sebelah sana. At least 2 tempat di dalam Manchester dan London. InsyaAllah kita masih lagi dindong-dindong untuk mendapatkan kelulusan dan sponsorship untuk capaikan hasrat Wings untuk ke kota London bermain di sana. Ini sebenarnya sedikit dalam rancangan-rancangan yang kita buat, dan alhamdulillah juga dalam projek yang ada sekarang ini yang berjalan oleh RPM di tengah syuting drama 20 episod yang dilakukan oleh Hazama, Roy Azman dan beberapa lagi pelakon yang lain hebat-hebat belaka. Dan juga kita merancangkan juga filem yang akan datang, filem tajuk dia Kerahsiaan Dulu yang akan diterbitkan insyaAllah dalam tahun ini. So saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang telah bersama-sama berjuang, sama-sama telah melihat daripada saya di bawah sampailah masih lagi di bawah. Dan saya sangat-sangat terima kasih kepada anda semua yang sudi menulis baik dan buruk tentang kami, Wings khususnya, dan juga yang terkini RPM. Jadi saya harap kepada anda semua teruskan menulis yang elok-elok, tak elok pun tak apa, itu semua publicity kami. Janji alif lam lam ha, kalau kutuk aku cari tu. Tak ada. Benda ni sebenarnya normal. Ada benda betul yang kita buat, dan ada benda yang salah juga kita buat. Manusia tak pernah lari daripada salah dan silap. Kami sentiasa menerima apa saja teguran, sindiran, kata-kata atau apa saja. Kalau nak tulis yang tak elok pun silakan. Kan? InsyaAllah kalau benda tu salah, Tuhan ada, Tuhan balas orang. Masuk neraka. Tak boleh cakap. Itulah. Cakap metro. Jadi itulah dia. Saya pun macam saya gembira. Dalam sama juga saya rasa macam terharu kerana 40 tahun dalam menjadi anak seni ini. Macam-macam dugaan yang telah saya lalui bersama dengan sahabat-sahabat saya Wings yang ada di luar sana. Macam-macam benda yang kita telah lalui, macam-macam proses, macam-macam kelemahan, macam-macam kata kejian, macam-macam kata pujian, macam-macam. Jadi buat kata orang, alah bisa tegal biasanya. Jadi tak kisahlah. Ada yang baik kita terima, yang buruk pun kita terima juga. Kerana yang buruk ni sebenarnya memberikan kami semangat lebih baik lagi untuk terus maju ke hadapan. Dan kami merasa dah tak berapa lama lagi dah. Kita punya projection sekarang ni tahun mungkin kita akan mungkin saya lihat, tapi kalau kawan-kawan saya teruskan, tapi mungkin ada pelapis-pelapis yang bagus-bagus yang ingin teruskan perjuangan Wing, kita akan tengoklah. Dan saya mungkin akan rehat keluar untuk buat aktiviti lain. Di sebelum habis ke tempoh itu, izinkan kami untuk teruskan perjalanan ini sampai ke tempoh itu dengan membikinkan sesuatu yang lebih baik, yang boleh membantu industri tanah air kita, industri muzik hiburan tanah air kita, yang boleh menyegarkan lagi suasana, yang boleh bawa artis-artis baru keluar dengan membawakan satu ilmu-ilmu yang telah kami bawa selama 40 lebih tahun ini pada anak-anak baru kita. Jadi izinkanlah itu. Dan pada anda semua, saya sekali lagi ucapkan terima kasih banyak-banyak. Yang tak terima daripada ujung rambut sampai ujung kaki, saya minta ampun dan minta maaf mewakili Wings dan juga RPM jika ada salah dan silap daripada kami. Harap maafkan. Saat ini dah masuk bulan-bulan yang mulia ini, bulan Ramadan dan Syawal akan jalan tiba tak lama lagi. Saya nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, mohon saya batin kalau mana-mana nak balik kampung baik-baik, jangan jalan kaki. Ingat, jangan jalan kaki balik kampung.